Cikgu Noodle yang penuh inspirasi. Pengajar, pemimpin, pembentuk generasi muda. Korang belajar apa hari ini? Okey, kelas. Tema pertandingan seni hari ini adalah lukisan saya. Okey, jom tengok hasilnya. Okey, kamu dulu. Tapi bukankah ini gambar kamu? Oh, sorry cikgu. Cikgu cakap tema hari ini lukisan saya. Jadi, inilah lukisan saya. Oh, cikgu. Cikgu sebenarnya nak kita orang lukis cikgu ke? Ya, bukan. Tak. Mestilah tak. Itu kan tema aja. Pandai-pandailah korang translatekannya. Ya. Yumi, Ami, jom tengok lukisan korang. Itu kan lukisan muka aku. Muka aku tak macam tu. Ya, macam tu. Tak sama langsung. Sina, jadi apa inspirasi kamu hari ini? Mungkin cikgu favourite kamu? Oh, ya agak menarik. Tak apa-apa je lah. Seterusnya. Kau akan terima balasan atas perbuatan kau. Bangkitlah dari kegelapan saudaraku. Bangkitlah! So, cikgu hargai sangat effort yang korang dah tunjukkan. Tapi, cuma akan ada seorang aja pemenang. Cikgu! Ini lukisan biasa-biasa je yang cikgu baru lukis tadi. Saya pun ada buat lukisan cikgu juga. Siaplah kau, Banas! Kalau aku dapat tangkap kau, sampai tua aku denda kau!